Panda tu macam nak terkeluar daripada bangunan. Yang tengok tu dia tadi. Oh, dia 3D apa? 3D lah. Ramai ya? Confirm. So kita nak pergi ke Lot 10 pula. Ikut mana? Oh, bukan masuk ikut sini. Oh. Pangau ya. Gitu. Of course. Jalan kan? Oh, jom. Walaupun merah tetapi kereta ni jam. Mana? Boleh? Jom. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Uish, siapa nak senggayut? Berani. Siapa berani senggayut? Nama dia Cabaran Hangman. Lompat dan cuba tahan selama mungkin. Geng, siapa berani? Dah berapa lama berada ni? Tak ada kerja lah. Tak tahu kan? Mana atas? Dah, mama yang tergantung tadi dah tak ada lah? Sekejap je? Dia dah penat. Mana? Dia balik situ lah kan? Mana? Boleh cross jalan sana? Pasti lah, jauh. Jom. Hah? Sini kan? Sini ke sana? Sana yang pergi ke mana? Petaling Street pun? Kan? Kan? Daripada arah sana kan? Kan? Bus hop on off off KL. Panas tu.
Atas tu ada bumbung ke apa? Time macam ini dia boleh tutup pakai bumbung apa yang atas tu? Oi, taklah. Kau panas lah duduk. Mungkin kalau malam-malam okey kot. Tengah-tengah hari ni, wah, memang cekal tu lah. Tak apa. Nanti kita pun nak explore juga ni, bas ni. Kita nanti nak explore juga bas ni. Tapi malam lah. Malam okey kot. Malam baru nampak cahaya-cahaya lampu. Entah. Nanti kita survey lah. Next gang, next. Kita akan survey bas hop on, hop off. Betul ke nama dia hop on, hop off? Tak ada tulis pun. Tak tahulah. Okey, jom. Cari aircon. Mana? Sini. Cari aircon. Mana? 35. Cuba kasut dah koyak. Berjalan hari ni koyak kasut. Kalau ada gitu. Kalau ke sini tak sampai. Cara pembayar?
Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Semalam kita orang sampai daripada Bukit Bintang petang. Dah petang, lepas tu jalan jam, hujan lebat. So malam tadi kita orang tak sempat nak buat review lokasi penginapan malam ni lah. So semalam kita dah sampai sini dekat Tanjung Malim. So kita menginap di hotel ni. Hotel apa nama hotel tu? Sri Malim. Hotel Sri Malim. Awatayalam Sri. Oh, ada tulisan Jawi babe. Hotel Sri Malim. So daripada exit apa nama tol Tanjung Malim tu tak jauh, dekat je dalam 45 km lah. Lebih kurang 45 km lah lebih kurang kot daripada situ. Sebelum sampai Pekan Tanjung Malim dah jumpa hotel ni dulu lah. Kita orang stay sini. Okay. So jom kita tengok macam mana bilik dalam tu. Hotel Sri Malim 24 jam. Kita stay dekat bilik 213. Okay. Bilik ni okey lah. First impression aku masuk kat sini, tengok not bad lah. Dia punya apa tiles apa semua kan. So tak adalah macam lama kan. Kalau kita tengok tadi dia punya tulisan Jawi apa semua macam ini hotel lama ni. Tapi dia punya decoration dia semua nampak macam baru jugalah. So ada almari. Basic lah, almari, peti ais tak ada, tapi ada almari. Ni lampu ni. Lampu tidur. Okay, TV pun okey. TV dia pakai TV TCL. So dalam ada boleh tengok YouTube apa semualah. Kalau korang ada akaun Netflix apa semua boleh login. Tapi macam kita tengok YouTube je lah. Cermin macam biasa. Ada aircon, water heater dalam bilik air. Ada water heater apa semua. So bilik air tandas dia semua okey. Nampak bersih. Tualan ni sebab kita dah guna, kita just hanger je. Tapi masa kita sampai tu memang cantik lah. Tuala tu dia letak dekat sini lah, buat bentuk-bentuk sikit. So nampak cantik lah. Okey geng, ni bilik yang kita menginap. Harga dia satu malam berapa ya? Nanti aku update. Aku tak apa ingat lah. Tapi okey lah. Okey, so kita tengok bahagian luar dia. So dekat sini ada dia punya exit Ingat laluan kecemasan kot. Terus keluar. So, aku rasa malam tadi dia kunci ni, pagi ni baru dia buka. Ada air. So korang boleh ambil air panas sejuk dekat sini. Okey, ni laluan turun menuju ke lobi. Check out. Okey, ni harga dia. Weekday 80. Okey. Terima kasih. Weekend 95, twin room 90, weekend 105, triple 115, weekend 135, family 135, 155. Okey geng. Okey kak, terima kasih. Okey. So ini lobby.
parking dekat area-area depan-depan hotel ni lah. So selamat, tak ada masalah. Okay geng, so kita akan ke destinasi seterusnya. Kita nak pergi makan sarapan dulu.